Tak ada persoalan Mamu, semua dah terror dah. So, Tadi bertubi-tubi tanya, sekarang semua senyap. kau dah tolong jawab lah tu. Tak ada lah bos, saya mana tahu jawab sikit-sikit je. Korang ada soalan tanyalah. Ya Allah ya Rabbi, tadi tanya tu. Gitu. Ilmu nak nikah dua, jalan terus je lah. Ilmu apa lagi? Lepas tu standby lah kena kejar dengan parangan kapak tu semua, kena ada lah yang tambah sikit. Ustaz ada tak plan nak buat sabun liquid? Ada, plan tu dah ada, semua dah ready, tapi tempat tak ada. Saya tak ada tempat. Masalah pusat rawatan dah terlampau penuh dengan barang-barang. So sebenarnya saya ada beberapa benda lagi nak keluarkan untuk masalah wanita yang mana period yang apa tak teratur. Kita dah setting semua dah. Cuma sekarang ni tempat tu saya tengah duk fikir. Siapa-siapa yang ada sihir pemisah, yang kena masalah sihir pemisah ke apa benda, yang masalah dia dalam masa sama dia ada masalah period, saya dah readykan dah peralatan-peralatan tu. Cuma tinggal lagi saya tak launch sebabnya tempat saya tak muat. Tapi tengoklah lepas raya ni macam mana. Kalau macam contoh kita buat sabun liquid tu, lagi banyak tempat nak kena pakai. Ruang tu nak kena pakai banyak. Betul? Ruang tu, kalau main sabun liquid, ruang memang kena banyak tempat nak kena pakai. Sebab kalau kita orang buat pun produk kurang-kurang nak kena ada 2,000 botol ke 3,000 botol, mesti nak kena standby dah. Nak dapat tempat baru tu bila-bila masa boleh dapat Isno. Tapi masalahnya tempat saya tu sekali dengan workshop. Kalau saya pindah tempat, workshop saya jadi masalah. Tak ada orang nak tengokkan apa semua. Pasal tu kita still maintain kat situ. Cuma saya harapkan kedai bawah tu kalau dia keluar, saya ambil lah, take over lah kedai tu. Sebab saya punya tempat tu bukan base pada pusat rawatan je. Kita ada lain-lain perniagaan pun kat situ. Itu yang jadi masalah tu. Kalau kalau dekat bahagian atas lagi tu ada orang nak sewa, tapi masalahnya tinggi sangat lah pula. Semput mamu nak naik atas. Buka kilang Ustaz. Buka kilang ni bukan main-main. Boleh nak buka kilang, tapi takut kita main barang-barang yang melibatkan produk sihir. Produk sihir ni bukan dalam Malaysia. Kalau ada 30 juta orang, bukan 29 juta orang terlibat dengan sihir. Paling-paling ada pun mungkin dalam 1 juta orang dia terlibat dengan sihir. Sekejap lagi sekarang kilang tu sekejap lagi tak jadi kilang, aku buat rumah ni. Belagi sana belagi sini je. Ustaz, kalau mimpi pocong macam mana Ustaz? Dah kau bogirkanlah pocong tu. Cuba kau bogirkan pocong tu. Tengok berani tak datang dalam mimpi kau lagi. Kalau kerap kali mimpi pocong tu, boleh cubalah minum air tawar tu dulu. Saya nak kata lebih-lebih pun tak boleh nak kata benda tu apa melibatkan sihir juga kan. Cuba minum air tawar, tengok tindak balas pada tubuh badan kamu. Thank you produk Ustaz, semua laku dan mujarab. Alhamdulillah. Mujarab yang penting. Laku tak laku tu urusan Allah Ta'ala lah. Yang paling penting mujarab, nampak keberkesanan dia. So bila saya tengok feedback banyak yang positif apa, saya pun seronok juga tengok. Alhamdulillah ramai yang dah okey. Ada yang yang merawat merata-rata tak settle lagi lepas dah pakai produk. Ada perubahan yang drastik. Tu saya satu benda yang saya sangat-sangat seronok lah. Alhamdulillah, minyak kastor hitam terbaik. Kak ipar saya lama tak period asbab minyak. Alhamdulillah. Dia kalau kata benda-benda yang tak period ni, kalau kata kamu kena kasur hitam tu, kalau kamu memang betul-betul memang ada gangguan, insyaAllah dia mesti akan ada perubahan dia. Dia mesti akan ada tindak balas. Maksudnya dia ada bertindak balas. Kalau kata masalah period, dia tak keluar period, tapi dia masalah kedoktoran, kamu mandi minyak yang saya keluarkan tu pun takkan jadi apa. Itu memang masalah kedoktoran. Yang saya keluarkan ni semua yang berkaitan dengan gangguan. Sekurang-kurangnya akak ipar kamu tu dah tahu yang dia tu ada gangguan, makanya benda itu terjadi. Macam itu maksud dia.
Saya guna kasut hitam. Saya baru beli minyak biru pula. Minyak biru tu biasanya saya buat pasak badan. Kalau kat pusat rawatan, saya gunakan minyak biru tu untuk pasak badan. Lepas tu saya gunakan minyak biru tu, macam contoh ada setengah orang ni dia nak positifkan wajah dia, macam naikkan seri wajah ke apa benda, saya akan guna minyak biru. Minyak biru tu saya jarang gunakan untuk bubur dalam air. Kalau kata untuk bubur dalam air, better minyak merah. Kalau minyak biru tu bau dia wangi. Perbezaan dia bau lah, pengisian dia sama je sebenarnya. Tapi biasanya saya gunakan minyak biru tu untuk pasak badan. Lepas tu untuk naikkan seri wajah. Lepas tu untuk detect dekat mana bahagian-bahagian yang terkunci. Biasanya saya akan letak minyak biru tu, saya letakkan poin-poin kat mana kunci-kunci tu. Biasanya pesakit tu akan dapat rasa terus. Dia sendiri dapat rasa betul ke tak betul, mencucuk macam pisau dan sebagainya. Biasanya saya gunakan minyak biru tu. Tapi untuk pengetahuan semua, minyak biru tu lah antara minyak yang pertama saya belajar dengan guru saya sebelum yang lain-lain semua. Itulah minyak yang saya gunakan masa dengan guru saya dulu. Kalau kata ada kes-kes besar ke apa, sebelum saya pergi ke tempat macam guru saya dulu, kalau kata kes-kes besar dia akan bawa saya. Sebelum saya pergi rawat tempat tu, saya akan pakai minyak biru tu dulu. Saya akan letak kat semua sendi-sendi tubuh badan saya. Lepas tu baru saya akan pergi ke tempat yang kita nak rawat tu. Itulah minyak yang pertama saya belajar dengan guru saya. Dan itulah minyak yang mana-mana saya pergi rawatan, saya akan ibaratnya macam kita pasang. Bos, dengar tak? Dengar. Okey. Sorry. Tak tahu apa jadi tadi. Terima kasih atas perkongsian sama-sama. Dalam Ustaz, saya guna sabun 7 cakra lepas mandi, terbayang makhluk hijau dan rasa ulat-ulat di tangan. Dan bersih kan lah. Macam contoh kita keluarkan sabun 7 cakra tu fokus pada orang-orang yang ada bisa-bisa dalam badan, ada gangguan. Dan insyaAllah dia akan keluar daripada tubuh badan. Bukan gangguan tu keluar tau, bisa-bisa daripada tubuh badan ataupun buhur-buhur dari tubuh badan, biasanya akan keluar. Kamu tengok sendiri je benda tu. Kamu tengok feedback orang ramai je. Saya nak kata confirm keluar pun tak berani juga. Tapi daripada feedback yang kita dapat dan daripada penjualan ataupun pengeluaran daripada pusat rawatan sangat-sangat tinggi. Benda tu bukannya 20-30 biji je keluar, beribu dah kita keluarkan benda tu. Dan feedback tu sangat-sangat tinggi. So kita dapat feedback daripada orang ramai pun berlambak-lambak juga pasal apa, sabun 7 cakra tu. Kalau kamu nampak ada keluar-keluar ulat daripada tangan, dan keluarkan je, buang bersih kan. Tapi benda-benda semua benda ni kena konsisten. Kalau kamu konsisten dan okey lah. Tapi kalau kamu tak konsisten ataupun kamu dah sihat pun, kamu jangan stop dulu. Ambil masa sebulan dulu. Kalau kata kamu dah dapat rawatan, kamu rasa dah sihat, ambil masa sebulan. Konsisten benda tu dulu. Lepas tu kamu akan dapat balik diri kamu yang sebenar. Saya sakit kulit psoriasis sejak guna sabun ni dah kurang, alhamdulillah. Sebab ramuan dia tu bang, ramuan dia tu macam-macam ada. Ramuan yang padu jugalah kita keluarkan. Cuma kita ada masukkan sekali minyak 99 jin tu. Itu yang lagi padu lah jadi dia. Macam contoh kalau kamu perasan, kalau saya rukiahkan pesakit, saya tak dapat kesan apa-apa, tak ada benda yang kuasai badan dia ke apa benda, biasanya kita letak setitik 2 je minyak 99 jin tu, kita bagi pesakit tu minum, menggelupur terus benda tu. Memang dapat detect. Sebab kadang-kadang bangsa jin ni dia menyorok. Dia menyorok kat tempat-tempat yang kita susah nak kesan kan. Contohnya kat bahagian buah dada lah, dekat bahagian apa, kemaluan lah. Kadang-kadang dia duduk dekat punggung sebelah kanan. Bila pesakit tu duduk, kita tak perasan kan, susah nak kesan. So bila dah kena air tu, InsyaAllah dia akan bantu detect kat mana kedudukan jin tersebut. Masa tu dia tahulah nasib dia. Siapa yang ada rezeki tu ambil 99 jin dengan 44 tu. Sebab yang tu takkan dapat lagi. Kau takkan dapat lagi harga tu. Itu cuma saya nak habiskan stok yang sedia ada saja. Tu macam ibaratnya macam ada balance sikit. Kita nak habiskan benda tu. Sebab kita nak keluarkan yang baru. Pengeluaran yang baru. Kita nak buat yang baru punya. So dapat yang baru. So yang ni memang kita nak clearkan saja. Lepas tu dah tak dapat dah harga tu. Sebab 2 minyak yang paling banyak ramuan yang kita gunakan. Untuk dapatkan minyak tu paling banyak ramuan yang kita gunakan untuk dapatkan minyak tu. Saya nak booking rawatan dengan Ustaz untuk tunang tapi tak dapat lagi. Untuk rawatan ni memang kena masuk booking lah bang. Kalau tak, saya pun macam mana nak cakap Saya saudara mara saya nak dapatkan rawatan pun saya suruh masuk booking. Ada orang yang gunakan ayah saya untuk dapatkan rawatan pun saya suruh masuk booking juga. Kecuali kalau dah betul-betul kecemasan tu, mungkin abang boleh PM dengan mamu lah kot. Kita tengoklah kat mana kita boleh selit kan.
Mana mamu ni hilang dah. Ada bos, ada. Kalau tak dapat jumpa saya pun tak apa bang. Abang kalau konsisten air tawar, kastro hitam, kemudian minyak sibu bisa. 3 benda ni kalau abang konsisten pun, dengan sabun pun dah insyaAllah dah. InsyaAllah akan ada perubahan. Kalau betul lah dalam badan tu betul-betul ada jin. Kalau tak ada jin, macam mana kan? Sakit pinggang, dah tonyo sabun tak ada apa-apa. Dah memang kalau tak ada jin tu mungkinlah disebabkan benda saraf ke apa benda kan. Ya Ustaz, saya bagi air tawar dengan minyak kasut hitam, nampak perubahan sikit pada dia kan. Lepas tu nanti pergi dekat semiteli tu belajar macam mana cara nak buang bisa. Awak boleh bantu tu nak, tapi awak tak boleh nak tenyih kan. Kena suruh family awak tu tenyih kan dekat apa? Dekat tunang awak tu. Tapi kadang-kadang perempuan ni kadang-kadang saja-saja buat masuk hantu dia nak suruh cepat kahwin lah tu. Kau cepat-cepat je, tak payah tunang lama-lama, kau kahwin je, nanti settle lah masalah tu. Kadang-kadang dia saja-saja buat macam masuk hantu kan. Ya, aku tiba-tiba terbayang kat lelaki ni, atau ingat kat lelaki ni, nanti kau mesti menggelupur kan. Tak Ustaz, ni dah 5 tahun. Kau tunang sampai lama-lama kenapa? Buat apa tunang lama-lama? Aduh, tunang tak payah lama-lama. Aku dulu dengan bini aku tunang sebulan je kot. Tak silap aku sebulan je. Sebulan ke 2 bulan dah. Itu pun sebab jarak jauh kan. Aku Kuala Lumpur, dia Terengganu. Kalau dia kat Kuala Lumpur aku tunang sehari je. Besok tu aku kahwin dah. Tak payah tunang lama-lama, jalan terus je. Kalau family perempuan tu letak harga tinggi-tinggi ke, kau cakap dengan family perempuan tu jangan sampai saya tampal gambar pakcik dekat semua shopping komplek nak jual anak. Kau try lah ugut macam tu. Mesti pakcik tu risau. Pakcik kalau letak harga tinggi-tinggi ni pakcik, saya cakap terus terang cik, saya mesti print gambar pakcik banyak-banyak, saya tampal kat shopping komplek. Ini orang nak jual anak. Nanti pakcik malu. Jadi pakcik terima saya seadanya. Cakap macam tu. Kau kenalah bijak sikit. Aku ni bercakap seorang-seorang ke apa ni? Imammu ni hilang pula. Wah, semua nak beli sahur ni. Okey. Nak beli sahur. Jom lah. Okey lah, alright lah mamu. Pergi lah sahur lu. Dia dah 3.38 dah. Apa dah tu? Okey, nanti kita sambung lagi lah. Okey, bye-bye semua. Selamat bersahur semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.